Hari ni ada sekolah tu cuti. Tapi sekolah hamba, sekolah Kutai tak ambil cuti. Moga dia cuti berganti. Jadi daripada berganti, baik ambil sekolah lah. Nanti nak ganti ke. Jumaat sehari je cuti. Letih. Jadi dia pun tak ambil cuti. Tapi sekolah mulung dia cuti. Sekolah mulung cuti. Tapi dia ambil cuti berganti. Hari Sabtu 25 hari bulan 10 rasanya. Aduh, letih kalau ambil cuti kak. Jadi kita tak ambil cuti. Gitulah.